Tahukah anda bahawa nama Cameron Highlands berasal daripada nama seorang pegawai Inggeris bernama William Cameron? Pada tahun 1885, William Cameron dihantar oleh kerajaan British untuk membuat pemetaan kawasan tanah tinggi di Banjaran Titiwangsa. Ketika mendaki bukit dan hutan lebat, beliau menemui kawasan tanah tinggi yang sejuk, subur dan berpotensi untuk pembangunan masa depan. Cameron mencatat penemuannya dalam laporan rasmi, dan sejak itu kawasan itu dikenali sebagai Tanah Tinggi Cameron atau Cameron Highlands. Pada awal abad ke-20, British mula membangunkan kawasan ini sebagai tempat peranginan, ladang teh, dan pusat pertanian tanah tinggi. Cameron Highlands menjadi terkenal dengan suhu sejuk sepanjang tahun. Sesuai untuk menanam teh, stroberi, dan bunga-bungaan. Ia juga menjadi tempat percutian golongan bangsawan dan penjajah British yang ingin lari daripada panasnya cuaca tropika. Selepas kemerdekaan, Cameron Highlands terus dibangunkan sebagai destinasi pelancongan dan pertanian utama Malaysia. Walaupun dinamakan sempena seorang penjajah, Cameron Highlands kini menjadi simbol keindahan alam dan hasil bumi negara. Begitulah kisah bagaimana kawasan sejuk ini mendapat namanya dari penjelajahan seorang Cameron kepada destinasi idaman ramai.